Boleh, Peter. 7 minit dah. Okey, terima kasih Yang Berhormat Dato' Yang Tua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri kerana telah membentangkan satu rang undang-undang yang tepat pada masanya, iaitu Akta Provision Undang-Undang Pindaan Nombor 2 2025. Seperti yang dihuraikan di bawah RUU ini, secara ringkas RUU ini melibatkan beberapa perkara yang sangat penting. Ada disentuhkan oleh Yang Berhormat Puan Rita tadi, iaitu yang melibatkan suatu badan yang bertanggungjawab menentukan kelayakan kemasukan ke profesion guaman. Dan seterusnya, RUU ini juga memperkenalkan perubahan kepada struktur pelantikan dan kuasa LPGB, termasuk statusnya sebagai badan korporat. Ini amatlah dialu-alukan, memandangkan struktur yang sedia ada tidak dapat menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan kuasa LPGB yang kita sedia maklum. Sebagai contoh, Yang Berhormat Dato' Yang Tua, baru-baru ini saya melihat satu hantaran oleh Tan Sri Peguam Negara yang berkaitan Badan Legal Profession Qualifying Board ini. Namun, saya tidak melihat kehadiran setiausaha lembaga dalam hantaran tersebut. Maka saya ingin bertanya, adakah setiausaha tidak hadir dalam mesyuarat tersebut yang diadakan, dan maklumkan kehadiran beliau dalam 2 tahun ini. Inilah satu masalah yang dihadapi oleh struktur yang sedia ada, Dato' Yang Tua. Seterusnya, Dato' Yang Tua, ada lagi perkara-perkara lain yang sangat penting dalam pindaan ini yang melibatkan larangan ahli parti politik dilantik ke lembaga dengan adanya peruntukan 7/3, penjelasan berkenaan dengan lembaga ini sebagai satu badan korporat yang mempunyai keupayaan dari segi undang-undang di bawah fasa 2, dan perubahan struktur pentadbiran dan kuasa pelantikan oleh pihak eksekutif di bawah peruntukan 7(a)(1), dan yang seperti yang saya sentuhkan tadi, penambahan tabir urus dan kecakapan dari segi struktur sebagaimana justifikasi yang telah diperjelaskan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi. Dato' Yang Tua, walaupun demikian, ramai yang mempersoalkan isu-isu utama di dalam pindaan ini berkenaan dengan struktur pelantikan yang lebih cenderung kepada pihak eksekutif, membuka ruang pengaruh politik dalam lembaga apabila melihat secara terperinci, khususnya pindaan di bawah Seksyen 7 dalam fasa 4. Kebimbangan bahawa kebebasan profesion guaman dan integriti lembaga akan terjejas. Itu adalah luahan daripada pengamal undang-undang di luar. Boleh cenas sikit, Yang Berhormat? Boleh, tapi masa tambah 1 minit. Tak sampai. Sikit je. Okey. Betul lah tak dilantik bukan daripada ahli parti politik. Tapi apa mungkin tidak berlaku pelantikan secara proksi? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator Tuan Haji Husin. Ini saya benarkan pihak Timbalan Menteri untuk menjawablah. Okey. Dia tanya itu with what do you get, ulterior motive or what? That is not dalam penggulungan beliau nanti dia Yang Berhormat Timbalan Menteri akan menjawab bagi pihak Yang Berhormat Senator. Okey, seterusnya isu yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi berkenaan dengan kuasa mutlak di mana Menteri boleh pada bila-bila masa membatalkan pelantikan mana-mana anggota lembaga di bawah yang dimaksudkan tanpa memberi apa-apa alasan bagi pembatalan. Ini diperuntukkan di bawah Seksyen 7(a)(1). Walaupun demikian, kita bersyukurlah Yang Berhormat Timbalan Menteri
ada menerangkan tadi bahawa perkara ini akan dipahalusikan melalui instrumen-instrumen yang akan dibuat semasa pelantikan ahli-ahli lembaga. Ini adalah sesuatu yang kita inginkan, yang kita mahu semasa mesyuarat semakan undang-undang di Dewan Negara baru-baru ini. Kita mahu pihak kerajaan mempahalusikan Seksyen 7 Kapital A1 ini. Datuk Yang Ketua, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sekiranya perkara ini tidak dipahalusi, perkara ini boleh dikategorikan sebagai mengeluarkan kenyataan Yang Hormat Perdana Menteri yang mengelirukan Dewan. Ini disifatkan kira menghina majlis dan ahli, itu boleh dirujuk kepada jawatankuasa hak dan kebebasan. Ini diperuntukkan di bawah Peraturan Mesyuarat 35/11. Dia buat usul ke apa? Tidak, saya menerangkan Peraturan Mesyuarat sekiranya Yang Berhormat Timbalan Menteri tidak melaksanakan untuk mempahalusikan perkara ini. Ini dia, saya baca. You nak kita bertindak kepada Timbalan Menteri? Ini untuk memperingatkan Dewan ahli-ahli yang mulia. The point, okay. Okay. Bangkitkan perkara yang you nak Seksyen 7A dipahalusi. Apa yang masalah dengan seksyen itu? Berkenaan dengan membatalkan pelantikan mana-mana anggota lembaga di bawah dimaksudkan tanpa memberikan apa-apa alasan bagi pembatalan itu. Ya. Betul yang Datuk Yang Ketua. Okey, Datuk Yang Ketua, masa yang diperuntukkan pun dah tamat. Sebagai penutup, saya sama menyokong reformasi yang meningkatkan kecekapan tetapi mesti menjaga kebebasan profesion guaman. Cuma saya mohon kerajaan seperti yang saya maklumkan tadi untuk memperhalusi pindaan ini demi memastikan lembaga kekal sebagai institusi profesional dan bebas. Saya mohon menyokong.